Assalamualaikum. Hai guys. Aku sekarang ni tengah berada baru sampai je di USM, kampus kesihatan di Kubur Kerian, Kota Baru Kelantan. Yep, I'm a student for USM. Currently taking my master in business administration, or known as MBA lah. Just started this year 2025 on March. Sekarang ni baru SEM 1 and datang sini hari ni untuk nak pergi ke library lah. Biasanya memang aku spend time hujung minggu, hari Ahad, sebab hari Ahad aku tak kerja. Biasanya aku tak kerja. So bila hari tak bekerja ni, aku datang ke library lah untuk nak buat assignment ke, untuk study ke. Maklum lah, kalau aku stay kat rumah susah sikit, in terms of fokus tu payah sikit. So kalau datang dekat library USM ni, masuk dalam uni, campus ni, adalah dia punya vibe as a student tu kan. Terasa lah macam kita ni student balik, terasa lah macam kita student university kan. Lain lah semangat dia tu. Masuk je pagar USM tu dah terasa lain macam lah. And then bila pakai pula lanyard and then tag nama student ni, semangat dia tu lain sikit lah. Kan dulu masa belajar degree, diploma dulu, tak adalah gaji macam ni. Tak adalah terasa macam kita ni student sangat. Time tu berbal jahil-jahil lagi kan. Orang kata tengah naif lagi time tu. Tak tahu pun belajar apa, tak tahu pun apa yang buat dia tu. Padahal diploma 3 tahun, degree 4 tahun, total semua 3 tahun. Itu pun grad tahun 2010. Kerja 14 years, 14 tahun kerja, barulah ada peluang, ada rezeki untuk nak sambung balik pengajian lah dalam master. And then decide untuk ambil MBA because of many reason lah. Banyak lah sebab kenapa aku ambil MBA. Yelah, walaupun aku ni background engineering, banyak background technical daripada sekolah menengah pun, sekolah menengah teknik, ambil civil, kejuruteraan awam, sambung diploma kat politeknik je. Building services, engineering, more kepada maintenance of the building. And then degree di UTHM dalam civil engineering. And then after that pengalaman kerja pun memang totally dalam bidang teknikal. Nak kata totally tak juga, 4 tahun sebagai jurutera lah, 4 tahun sebagai jurutera awam. Memang banyak terlibat dengan projek civil engineering. And then dapat rezeki balik ke Kelantan, kerja di manufacturing semiconductor, MNC, Japanese punya company, starting from 2014 until now lah, currently still working at the same company. Juga dalam technical, tapi not really 100% technical lah. It's more pada management, sebab aku more kepada manager punya role, sebagai seorang ketua section facility. Ialah in terms of technical everything tu aku serah, ataupun aku anak buah aku lah yang akan handle everything. Aku cuma as a manager tu, kita just pantau, monitor and then make sure everything is in order lah. And then that's why that's the one of the reason juga kenapa aku decide untuk ambil MBA instead of continue further dalam technical. Kenapa tak ambil dalam master dalam kejuruteraan kan? Ramai juga member aku tanya, kenapa tak ambil further dalam master in engineering. So bagi aku beberapa faktor lah. Yang pertama, sebab memang sekarang ni aku banyak dalam management. Yang kedua tu, nak cubalah something yang baru, nak belajar lah pasal management kan. Dapat asyik belajar engineering technical saja. And then aku pun ada minat, memang berminat kepada benda-benda macam management, everything. I want to know about the management. And then possibility untuk transfer. Before this is a possibility, now it's already confirmed lah. Aku akan lateral move, transfer to HR, human resources. Aku akan head in HR after this. So it's more kepada dia dah tak jadi technical sangat lah. Okay, bila daripada facility ni still technical. And then once aku move kepada HR nanti, InsyaAllah dalam bulan 8 nanti, so
dia memang more kepada management lah. So tindakan ataupun keputusan aku untuk ambil MBA untuk kali ni memang bagi aku kenalah and then tepat lah. Alright. So beside that prestige lah MBA kan. Ramai orang ambil MBA yang mana ada target ataupun ada cita-cita untuk nak go further dalam career dalam profession. Kebanyakannya memang further ambil MBA sebab kita nak widen kita punya horizon, widen kita punya scope, more kepada leadership and also management. Kena tahulah banyak benda, accounting, financing, ekonomi, marketing, operation, IT, everything lah. Entrepreneurship also we have to know lah. So orang yang ada MBA ni biasanya InsyaAllah lah ada peluang yang lebih untuk nak pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah. Nak jadi, sekarang ni aku level manager, so after this mungkin GM ataupun ultimately macam level chief executive lah, CEO level chief lah. Itu target lah insyaAllah. Ataupun target aku pun kalau tidak pergi situ pun plan B nya adalah untuk nak jump kepada bidang akademik, jadi sebagai lecturer, professor. That is also one of my plan also lah. And one of the reason kenapa I decide to further to get the master, and then insyaAllah after master straight away plan to go for the PhD lah, do my PhD. Okay, itu sedikit pengenalan untuk aku. Walaupun aku tak beritahu nama aku siapa, tapi tak perlulah, orang yang tengok ni pun tahulah. Tak perlu tahu pun nama aku, cumanya nak cerita sikit lah berkenaan dengan why am I here, what am I doing here, and then what is my target and my objective, what apa benda yang aku kerjakan sehingga aku berada di sini pada hari inilah. Orang macam aku ni umur dah 40 tahun, umur 40 tahun ni boleh je decide untuk nak stay je dekat rumah, nak stay je dengan anak-anak, ataupun stay pergi dia lepak dengan kawan-kawan, habiskan masa dengan kawan-kawan. Dah 40 babe, 40 dah, bukan kata muda. Orang kata dah tengahan dah, kata dah boleh fikir-fikir lah untuk persiapan ke alam seterusnya tu. Tapi sambil-sambil lah hidup pun kena teruskan juga. Aku pun ada banyak lagi impian dan cita-cita dan hajat yang belum lagi sampaian. So hidup ni sekali je kan. So selagi mampu, selagi boleh, cubalah kejar. Bukannya untuk diri kita sendiri saja. Macam aku pun ada family, aku ada anak-anak 3 orang. Kalau boleh aku nak tunjuk lah as a role model, role model pada anak-anak aku, supaya dia orang pun boleh nampak lah kan. Kita duk pasal-pasal anak-anak suruh belajar, suruh dia orang study, cerita macam-macam dia orang pasal masa depan, tapi kita sendiri tak jadi role model yang bagus. Itu pun satu benda yang tak elok juga kan. Takkan aku duduk rumah nak ngadap, nak tengok TV je, tapi aku duk bising kan anak suruh belajar. So tak boleh. Sebelum aku suruh dia orang, aku tunjuk dulu as a role model yang dengan umur usia sekarang ni pun kata apa, kita masih lagi pursue dream, impian, cita-cita kita. It's never too late actually. It's never too late. Okay, age is just a number. Some people say lah, age is just a number, and that's correct actually. Aku yelah kadang-kadang rasa macam terlambat, rasa macam lewat, tapi bila kita fikir 2 kali sebenarnya tak lewat pun. As long as we start, and then insyaAllah kita istiqamah, kita boleh settlekan lah insyaAllah. That's why aku tak apalah slow belum nak kayu. MBA ni sepatutnya minimum untuk nak habiskan 2 tahun, tapi aku decide untuk habiskan masa 3 tahun sebab nak kena leveragekan masa lah. As you know lah, memang aku ambil ni pun jarak jauh ataupun online punya program MBA. So nak kena spend time kerja, sibuk dengan kerja lagi, dengan keluarga, and then nak further study, and banyak lagi benda-benda lain yang kita nak buat. Okay, so bagi aku tak perlu rushing. Kita just enjoy the process, enjoy the progress. Tak ada apa yang nak kejar sangat lah. Kerja pun dah kerja, keluarga pun dah ada, everything dah ada. Cuma tinggal nak navigate, and then nak make it orang kata stabil.
Macam kita bawa kapal tengah-tengah laut kan, ada masa dia berombak. Sekarang ni dalam proses kita nak pergi ke lautan yang agak tenang. Lautan yang agak tenang lah. Kita tahu mana direction kita. Kita dah set dah direction kita kat mana. Tinggal kita nak control saja, nak navigate saja, nak go supaya kita punya laluan tu smooth, insyaAllah. InsyaAllah. Dan wife aku pun sama juga, tengah sambung belajar sekarang, sambung degree, sama. InsyaAllah akan grad sekali lah dalam tempoh 3 tahun ni. Kami akan grad sama-sama. So after that tu InsyaAllah lebih tenang lah. Okay. So far itu sajalah. InsyaAllah next time pula aku berceloteh lagi. Ini hanya orang kata apa, introduction saja, pengenalan. Dah banyak kali dah lalu datang kat sini, baru nak buat introduction. But as I said, it's never too late. It's never too late, never. Okay, aku rasa aku nak buat, aku buat lah. Okay. So that's all lah. Alright, Assalamualaikum.